Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Cemicar. Okey kan, so hari ni Jemi nak bacakan chat seram yang bertajuk Jangan masuk dalam bilik pengetua sekolah. So korang jangan berani masuk-masuk Kalau korang masuk juga, nanti ada sesuatu yang datang. So sebelum kita baca chat seram tu, aku nak tanya soalan matematik. Macam biasa, siapa yang jawab betul, Jemi akan bagi iPhone 17 Pro Max ni. So di video yang lepas, Jemi dah bagi dekat pemenang. So soalan matematik dia berbunyi macam ni. 50 darab 5 tambah 10 jadi berapa? So korang kena jawab dengan betul dekat ruangan komen di bawah. So mari kita baca chat seram tu sama-sama. Let's go. Okay kan, so kita dah berada dekat dalam chat seram tu. Jo. So sekarang ni dia tengah chat dengan Hakim. Kenapa bilik pengetua sekolah kita selalu tutup? Ha? Kenapa? Asal kau tiba-tiba tanya ni? Aku cuma nak tahu. Sampai sekarang aku belum tahu muka pengetua. Aku rasa bukan kau seorang je. Semua orang dekat sekolah kita belum pernah tengok muka dia. So maknanya dekat sekolah dia ni, diorang ni tak pernah tengok muka pengetua sekolah. Sebab dia tak pernah ada dekat sekolah. Pelik kan? Nama pengetua kita apa? Aku lupalah. Cikgu Nurul. Oh, okey. So, Cikgu Nurul adalah pengetua sekolah dia. Aku macam nak tahulah. Ada apa sebenarnya dalam bilik pengetua tu? Sampai tak ada siapa-siapa boleh masuk. Oh, maknanya tak pernah ada orang masuk dalam bilik pengetua tu. Dan pintu selalu kunci. Kalau betul kau rasa nak tahu, pergilah cek sendiri. Okay, si Jo ni suruh Hakim cek sendiri kalau betul-betul kau nak tahulah. Ya, aku dah ada dekat sekolah ni. Tengah tunggu orang lain balik. Ha? Kau dekat sekolah? Iya. Sebenarnya aku tak balik lagi. Oh, si Hakim ni tak balik sekolah lagi. Dia stay dekat sekolah. Aku nak masuk cek dalam bilik pengetua. Kau biar betul. Tapi okey juga. Aku pun rasa nak tahu ada apa kat dalam bilik tu. Oh, si Jo ni rupa-rupanya dia pun rasa nak tahu, rasa ingin tahu tu. Jo, pintu bilik pengetua dah terbuka. Lah, pengetua sekolah. Pintu bilik pengetua sekolah tu dah terbuka. Terbuka? Ni pertama kali aku nampak pintu bilik tu terbuka. Ada orang lain dah masuk ke? Sebab si Hakim tu baru je sampai dekat bilik pengetua tu, tiba-tiba dah terbuka. Tak tahu? Jap, aku nak check. Kau yakin ke? Nanti kalau ada orang lain nampak, mesti kau kena marah. Santai. Tak ada orang pun kat sini. Sunyi je. Tapi siapa yang buka pintu bilik pengetua tu? Kan? Sebab sebelum ni dia cakap tak ada siapa boleh masuk, tak ada siapa yang masuk. Tak tahu. Jo. Ruang dalam bilik ni kosong. Kosong? Cuma ada kerusi dan meja. Lah weh. Ada kerusi dan meja je. Betul ke cuma ada kerusi dan meja? Habis tu, dekat atas meja tu, kertas apa? Kejap, aku cek.
Okey, si Hakim ni nak check ada apa sebenarnya. Dekat kertas tu ada tulis apa? Apa benda ni? Ada nama orang lah. Haziq, Syed, Hairil, Nizam, Hakim. Ada 5 nama orang. Dan salah satunya ada nama kau, Hakim. Alah weh. Ada nama Hakim dekat kertas tu. Asal tiba-tiba ada nama aku? Dan asal nama orang lain kena garis. Betul lah. Nama orang kena garis. Tapi nama Hakim tak ada garis. Aku tak tahu. Jo, kat sini ada makanan. Ada makanan? Hakim. Tu ritual. Ritual? Ritual? Iya. Ritual tu benda yang tak elok. Maksudnya dalam bilik pengetua ni ada orang buat benda yang tak elok? Ya. Ada orang buat benda tak elok dalam bilik pengetua? Patutlah tak ada siapa yang boleh masuk dalam bilik tu. Bahaya ni. Aku patut keluar dari sini. Ya. Cepat keluar. Tapi siapa yang buat ritual dekat situ? Jo! Aku dah kantor dengan security sekolah. Alamak. Si Hakim dia dah kantor dengan pegawai sekolah tu. Dengan guard sekolah tu. Dia suruh aku pergi bilik guru. Bilik guru? Okey, si Hakim dah ada dekat dalam bilik guru. Kau tunggu jap. Aku rasa cikgu akan marah aku ni. Okey Hakim, semoga baik-baik saja. 40 minit kemudian. Okey, si Jo ni dia chat Hakim lagi. Hakim, macam mana? Kau kena marah ke? Jo, kenapa? Tak ada apa-apa. Aku ada dekat bilik guru lagi ni. Asal kau ada dekat bilik guru lagi? Security sekolah ada kat situ? Sebenarnya dia suruh aku tunggu dekat sini. Lepas tu dia keluar. Guard tu suruh si Hakim ni tunggu dekat dalam bilik guru. Lepas tu dia keluar. Dan sekarang tak datang balik. Dia pergi mana? Cari ustaz? Buat apa? Apa dah jadi? Cari ustaz? Aku tak boleh cerita. Demi keselamatan aku. Hakim. Sebenarnya apa dah jadi? Si Jo ni tanya si Hakim. Jo, pintu bilik guru tiba-tiba terbuka sendiri. Alah weh, pintu bilik guru tu terbuka. Ada orang ke? Habis tu sampai bila kau nak tunggu dekat situ? Kan? Takkan kau nak stay lagi dekat dalam bilik guru tu? Aku tak tahu. Baik kau balik cepat. Balik rumah. Okey. Tapi security tu cakap aku tak boleh pergi mana-mana. Kau nak dengar cakap dia buat apa? Dah lah. Pergi balik cepat. Yelah.
Aku balik dulu. Ya, cepat. Okey, si Joe ni dia terus bagi tahu Hakim balik rumah je. Tapi kat luar dah gelap. Gelap apa? Sekarang baru pukul 6 lebih. Bukannya gelap sangat pun. Dekat luar tu kan ada lampu. Kan? Dekat 6.50 macam tu lah. Tak gelap sangat pun kan? Tak ada. Semua lampu tak nyala. Ni betul-betul gelap. Aku tak tahu pintu pagar sekolah arah mana. Cuba kau ingat. Kau dari bilik guru. Kau terus ke depan sampai tempat perbarisan. Sampai tempat perbarisan sekolah. Lepas tu belok kanan. Terus lalu dekat kelas. Ya, aku dah ada dekat tempat perbarisan. Tapi, ada orang. Ya Allah! Sekuriti sekolah. Kenapa, Hakim? Apa dah jadi dengan dia, weh? Ya Allah! Apa dah jadi dekat dia? Dia hidup lagi tak? Tak. Dia tak bernafas. Oh my God. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya security sekolah tu dah... Aku rasa dia kena cekik. Sebab dekat leher dia ada merah-merah. Kena cekik. Siapa yang buat? Hakim, aku rasa macam kau tahu sesuatu. Ceritalah dekat aku. Sebenarnya, aku tak boleh cerita dekat siapa-siapa. Tapi tak apalah, aku cerita dekat kau je. Sebenarnya, pengetua sekolah kita dah meninggal 25 tahun yang lepas. Apa? Alhamdulillah. Kau biar betul. Iya, security tu yang cakap. Dan arwah pengetua menetap di sekolah kita. Tempat dia dekat dalam bilik pengetua. Setiap kali ada pengetua baru yang masuk, diorang semua pasti meninggal dunia. Jadi, itulah sebab kenapa sekolah kita masih guna pengetua sekolah yang lama. Walaupun dia dah meninggal. Ush. Scary-nya weh. Ya. Nama-nama dekat kertas tadi tu adalah nama-nama pengetua sekolah yang meninggal. Astaghfirullahalazim. Tapi kan ada nama kau. Kan, kenapa ada nama Hakim? Itulah sebab aku tak boleh pergi mana-mana. Nama aku dah kena target. Nama Hakim dah kena target sebab aku dah masuk dalam bilik pengetua tu. Oh, faham weh. Tanpa ada keperluan. Korang faham tak? Siapa-siapa yang masuk dalam bilik pengetua tu pasti akan kena target dengan hantu pengetua tu. Habis tu sekarang ni macam mana? Aku pun tak tahu. Aku pening. Boleh tak kau lapor polis dan bagi tahu keluarga aku? Ya, boleh. Tapi kau jangan duduk diam dekat situ. Kau kena cari jalan keluar. Ada satu kelas yang lampu nyala. Aku nak pergi situ. Nak buat apa? Baik kau cari jalan keluar. Kan aku dah cakap, kat sini gelap.
Tak nampak apa-apa. Ni bukan kelas. Tapi ni bilik pengetua sekolah. Hakim, jangan masuk. Jo, ada benda yang tengah duduk dekat meja pengetua. Siapa tu? Ada benda lah weh. Hakim, tu mesti hantu pengetua sekolah. Lari cepat. Oh my god. Aku nak buat apa ni? Aku panik. Aku nak pergi mana? Kau dah lari belum? Aku tengah menyorok dekat dalam kelas. Okey, kau tunggu dekat situ. Jangan bagi dia nampak kau dekat situ. Okey, si Jo ni bagi tahu Hakim jangan bagi hantu tu nampak dia. Aku rasa dia akan tahu juga. Security tadi dah meninggal sebab dah bagi tahu rahsia tu dekat aku. Dan aku mesti senasib dengan security tadi. Jangan cakap macam tu. Okey, si Hakim ada hantar video. Aku gelap sangat ni. Hantu pengetua tu depan muka Hakim. Hakim, lari cepat. Jangan sampai ditangkap kau. Lari. Sejak tragedi itu berlaku, sekolah tersebut akhirnya ditutup buat selama-lamanya agar tiada lagi nyawa yang menjadi korban.